Assalamualaikum, selamat petang. Jom, hari ni aku nak bawa korang naik MRT Singapore. SMRT punya kereta api lah. MRT punya kereta api. Tapi api tak ada lah. Sekarang aku ada dekat stesen MRT lah. Tunggu train, hujan lebat. Okay, nanti kita sambung. Okay, train dah sampai. Kita punya kereta api. Tapi api tak ada. Okay, jom kita naik MRT. Dapat? Kita ada dalam kabin. Aku menghala ke Tuas. So orang tak ramai lah. Orang banyak balik menghala ke Central. So aku menghala ke Tuas. So tak ramai orang. Nanti kita sambung lagi. Tadi aku ada dekat Jukun. Sekarang aku dah dekat stesen Girls Circle. So aku dah sampai lah dekat tempat area aku punya factory yang aku bekerja. So stesen yang aku turun adalah Girls Circle. So lepas ni aku tinggal ambil bas untuk balik ke Kilang lah. Tapi aku ingat aku tak naik bas tu. Aku jalan kaki lah. Aku dah lama tak rasa orang kata apa, vibe macam ni tau, naik train. Kata apa, travel naik train, lepas tu turun balik ke Kilang. Dulu selalu lah aku macam ni punya situasi. Sebab apa, dulu masa lockdown, lepas border buka, aku travel macam ni lah, every day dengan every week. Kadang every weekend lah aku balik. So aku travel macam ni lah. So hari ni aku rasa balik lah dia punya, kata apa, vibe yang dulu dah lama aku tak rasa tau. Vibe naik train hari-hari, pergi balik kerja. Sebelum aku travel keluar masuk Singapore, Malaysia, naik motor. Okay. Ini gayanya aku naik bas lah cerita dia. Hari hujan Mat. Aku ingat nak jalan kaki. Ingat hujan tak berapa lebat. Sekali hujannya makin kuat, makin lebat. Jadi aku berjalan menghala ke bus stop dia lah, untuk aku ambil bas. Tak silap aku basnya satu berapa ya, 162. Aku dah lupa, dah lama aku tak naik bas ni. So daripada bus stop dekat depan. So bus stop kat situ lah, untuk aku menghala ke Kilang. Lebih kurang ada 4 bus stop sebelum sampai ke Kilang. Okay, ini dia punya itinerary perjalanan bas lah, Tuas Road. So aku punya next stop adalah opposite Government. Opposite Government lah, 25169. So korang boleh kira lah, 1, 2, 3, 4, 5 bus stop. 5 bus stop sebelum 5 bus stop sebelum aku sampai ke Kilang.
dalam $1.30 tak silap aku lah, dia punya amount dia. Kalau tak salah aku lah, $1.30. So aku tunggu bas. Nanti bas sampai, kita naik bas lah. Korang follow je aku. Gerak. Okay, bas dah sampai 192. Jom kita naik train lah. Naik bas. Jom. Naik bas. Ni kena bayar fare. Dia kena bayar fare. Akhirnya aku dah sampai ke Kilang. Selepas aku turun drop by 4 bus stop. So aku dah sampai ke Kilang. Aku perlu berjalan sikit lah. Kilang ni dekat sini je. Kat sini je. Tak jauh dah. So hujan lebat. Ni kejap lagi aku nak balik pula. Balik JB. Nak reda hujan. Nak reda custom dekat custom tu. Waktu hujan custom memang rabak lah. Memang kalau queue dia tak relax lah. Sebab apa? Kadang sistem dia problem. Kadang cap jari thumbprint dia problem. Basah kan. So mesin kadang dia detect tak detect. So dekat situ akan menjadi masalah. Tu pasal lah custom tu akan jadi problem bila time hujan. Okay, aku pun dah sampai Kilang. Dah sampai berjalan. So aku dah bawa korang tadi naik MRT. Aku dah bawa korang naik bas. So akhirnya kita dah sampai ke destinasi yang dituju. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.